Hai bosku, Assalamualaikum bosku. Okey ni bosku, ni video saya nak buat video pairing Arca jadikan sebagai wifi repeater. Pairing Arca jadikan sebagai wifi repeater. Nak jadikan dia sebagai router pun boleh, sebagai router contoh ini router Unify yang dekat rumah kita tu kan. Lepas tu wifi dia tu lemah. Kita nak guna pairkan router ni ke router yang wifi dia jauh. Macam Arca ni. Jadi dari router yang ini kita kena cucuk dekat port LAN dia. Lepas tu pergi dekat port 1 yang warna biru. Nampak yang warna biru. Lepas tu configure wifi kat sini. Tutup wifi yang router yang Unify tu, settle. Lepas tu bolehlah pakai wifi yang ni yang jauh. Lepas tu yang ini untuk cara untuk jadikan wifi repeater pula. Okey, itu modem yang ada internet. Modem ini tak ada internet, tak ada SIM card. Okey, jadi kita nak ambil wifi yang tu, yang ada internet tu, kita kena hantar ke sini. Lepas tu yang ini pun jadi ada internet, nanti kita boleh letak kat mana-mana selagi wifi yang itu sampai ke sini. Okey, cara dia tu cucuk LAN. Lepas tu masuk IP address 192.168.1.1. Password ni password. Login. Pergi bahagian network, wireless. Okey, yang ini ada dual wifi tau, dual wifi. Okey, kena tengok keadaan. Yang ini kalau contoh jarak tak jauh mana dan speed pula kita nak laju, kena ambil 5G. Sebab bila dia repeat wifi 5G, speed dia laju. 5G ni semua orang tahulah biasanya 5G ni dia frekuensi tinggi tapi speed laju. Jarak dia pendek sikit. Kalau 2.4G ni pula speed dia tu rendah, frekuensi dia rendah dan jarak dia jauh. Jadi kalau tak ada cara, kena pairkan 2.4G, kena terima speed slow lah. Kalau nak speed laju, kena adjust juga bagi sampai wifi 5G yang itu yang ada internet pergi ke sini. Barulah speed akan laju. Okey, kita tekan scan. Dia akan scan semua wifi yang ada dekat berhampiran kita. Okey, saya akan repeatkan dengan yang ini. Yang ini. Okey, tekan join network. Okey, dekat sini WPA passphrase ni. Passphrase ni masukkan password modem tu. Password wifi modem tu. Okey, dah masukkan, submit. Okey, lepas tu yang ini pakai standard gini je lah. Jangan ubah nanti pening nanti. Okey. Yang sini pun sama. Jangan ubah. Okey, tekan save and apply. Save and apply, tunggu. Okey, ni keadaan PC tak ada internet Okey, wifi saya tutup. Lepas tu LAN satu je saya cucuk. LAN ini je lah. Jadi tak ada sumber internet yang lain. Okey, kita tengok. Dia dah connect. Okey, dia dah naik biru. Dah naik biru mana macam dah ada internet ni. Okey, kita cuba speed test. Okey, terus sudah dapat internet. Jadi dia dah pairing. Yang ini dah pairing ke yang tu. Okey, kemudian kita pergi kat sini balik. Ni dah ada internet lah. Kemudian kita pergi kat sini balik. Kita nak set up wifi yang ini pula. Yang tadi tu kita pairing. Yang pairing tu yang ini, mode master. Mode client yang ini. Jadi kita nak ubah password pula. Password yang ini, yang client. Kita boleh ubah. Kejap. Rasa yang 5G ni tak boleh ubah. Yang kita boleh ubah yang ini je, 2.4G. Yang ini kita just jadikan untuk pair sahaja. Ya betul. Okey, lepas tu kita edit yang ini. Yang ini boleh kita nak ubah nama apa-apa, lepas tu password apa-apa. Ya betul. Okey, ubahlah password contoh letak ni. Lepas tu tekan save and apply. Save and apply, lepas tu selesai. Alright bosku, semoga manfaat. Thank you.